Hai hai hai. Okay, jom hari ni saya kongsikan kat korang macam mana proses pemasangan braces. Okay, video ni adalah guide untuk korang yang first time pakai braces. Okay, firstly Doktor akan check dulu gigi korang, mana-mana yang nak dibetulkan. Doktor akan explain kat korang juga treatment plan lah sepanjang korang pakai braces. Okay, next Doktor akan ambil x-ray dulu untuk tahu keadaan gigi korang dalaman, sebab ada korang ada caries ke, so korang kena tampal dulu. Okay, next Doktor akan ambil acuan mulut. Acuan ni penting lah untuk tujuan record, untuk tahu selepas dan sebelum. Okay, bila dah jadi batu macam ni, kita akan nampak lah gambaran macam mana gigi pesakit. Okay, macam dalam ni, pesakit ada masalah gigi jarang sahaja, so tak perlukan cabutan. Okay, then Doktor akan ambil gambar juga untuk tujuan record, so korang boleh tahu sebelum dan selepas korang pakai braces. And then Doktor akan scaling lah. Scaling yang amat penting. And then ni adalah bracket yang akan dilekatkan pada gigi korang. So kita akan start dengan kiri atas, kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Okay. And then ni adalah peralatan yang diperlukan semasa pemasangan braces. Okay, Doktor akan start dengan bond. Bond ni macam gam lah untuk lekatkan bracket yang kecil-kecil tadi tu. Kio. And then ini adalah composite. Gam juga yang dilekatkan pada bracket untuk dilekatkan pada gigi korang. Okey, Doktor akan tengok position dia betul ke tak. Okey, Doktor akan ukur. Dia tak boleh suka-suka hati letak macam tu je. Okey, Doktor akan ukur. Okey, mana-mana lebihan tu Doktor akan buang. Okey, kio. Composite lagi. And then Doktor akan lekat lagi. Lekat lagi bracket. Lekat lagi. And lekat lagi. Mana-mana lebihan yang gam tadi tu Doktor akan buang lah supaya lebih kemas. Okay. And then lekatkan lagi bracket. Dan part paling best adalah korang boleh pilih colour. So setiap kali korang review, korang boleh pilih je mana-mana colour yang korang nak. Nak campur-campur ke, nak warna pelangi ke. Okay, Doktor akan pasangkan wire dulu. Wire ni adalah tujuan dia adalah untuk menggerakkan gigi korang lah. Macam tu. So yang getah-getah ni adalah nama dia O-ring. So O-ring ni korang boleh pilih colour lah macam saya cakap tadi. Okay, pasang. Macam tu lah. Okay, and last sekali Doktor akan explain lah cara kebersihan yang sepatutnya untuk pemakai braces. Gitu saja. Bye.